Okay guys, aku dah guna dekat 2 minggu dah Samsung Galaxy S10 Plus FE ni, nama dia panjang. Dan aku dah kata kat korang, lepas 2 minggu aku pakai, ada benda yang aku suka dan juga ada benda yang memang kena tarik nafas jugalah. Few things yang aku rasa tak berkenan sangat. But dalam video ni aku akan cerita apa pengalaman aku dengan tablet ni. So jom kita mulakan. So first kali dari segi design memang cun. Aluminium body, solid, tak rasa murah langsung, bezel pun nipis, pegang pun selesa kat sini. Lepas tu untuk skrin ni datang dengan skrin sebesar 12.4 inci jenis LCD je, tapi ada refresh rate 90Hz. Bukan AMOLED which is a bit disappointing untuk tablet daripada Samsung sendiri, tapi untuk layan Netflix, YouTube semua still okay je. Cuma kalau korang guna dekat luar, visibility tu memang agak struggle sikit sebab brightness tak tinggi sangat. Lepas tu dari segi performance pula, dia menggunakan chipset Exynos 1380 yang tak adalah power gila, tapi untuk kejaringan, Google Doc, browsing, YouTube, split screen semua okey, tak ada lag yang mengganggu. By the way, chipset ni sama dengan, tak silap aku, Samsung Galaxy A56. So you getting a A56 yang performance dekat tablet ni. Tak tahu lah is a good thing or a bad thing sebenarnya. Cuma kalau korang heavy gamer ataupun korang yang nak render video yang berat, aku tak pastilah guna CapCut berat mana kan, but aku tak rasa tablet ni sesuai untuk korang lah. But kalau korang yang productivity, this one is such a good laptop lah. Now, here's the thing. Kalau korang punya tablet ni, korang akan dapat percuma keyboard dan juga dia punya trackpad tu, ataupun dia punya casing lah. Dan casing ni dia bukan Samsung punya, dia lebih kepada third party yang memang orang collab, dan aku boleh kata keyboard dia memang sedap, serius. Aku suka keyboard dia punya feel typing, clicky dia memang one of the best untuk orang kata keyboard tablet. But bila kau pergi ke trackpad dia, trackpad dia, sorry lah Samsung, it's probably one of the worst trackpad aku pernah guna pada tablet lah. Tablet dia punya trackpad tu is janky, di mana kadang-kadang aku nak swipe pun struggle tau tak. Dia macam tak berfungsi dengan betul sangat. Dia macam orang kata clunky gila lah. Dan aku tak suka. Aku jujur dengan orang, memang aku tak suka dia punya trackpad tu. But dia punya keyboard best. So most of the time memang aku tak sentuh tu trackpad. Aku guna touchscreen dengan keyboard sahaja kat sini. Tapi itu bukan dia mereka, disebabkan korang dapat percuma S Pen. Dan S Pen ni lebih bagus lah daripada kebanyakan pen yang aku guna pada tablet lain macam Xiaomi dan juga Honor tu. Dia punya pen ni memang responsif dan dia punya redeeming factor lah untuk S10 punya tablet ni. Untuk speaker, tablet ni datang dengan 4 speaker dengan Dolby Atmos. Untuk layan movie memang padu, bunyi kuat dan ada depth. Lepas tu dia juga datang dengan kamera which is something yang kita dah expect, 8MP sahaja dengan 12MP ultra wide. Untuk video call okey lah. Kalau korang nak good performance tu, baik kau pakai smartphone je, buat apa kau pakai tablet kan. Aku pun tak faham setengah orang ni kan. Tapi benda yang aku paling suka pasal tablet ni adalah bateri dia yang besar gedabak, iaitu 10,090 mAh. Aku boleh guna full day dengan kejaringan plus media, charging pun laju dengan support 45W tu. So untuk battery wise, aku rasa korang akan puas hati punya dengan tablet ni. But dari segi software experience, memang aku cakap Samsung memang akan menang punya dengan dia punya One UI. Dan aku boleh kata One UI on tablet ni memang polish dan ada DeX mode kalau korang nak guna macam desktop tu. Dan lagi satu benda yang aku rasa orang tak appreciate adalah dia punya janji untuk software update sehingga 4 tahun meja dan 5 tahun security patches. Aku tak rasa banyak brand yang buat macam ni kat tablet diorang. So Samsung bagi 4 tahun plus 5 lagi tahun untuk security update tu is something yang korang kena tengok lah. Looking forward tu lah, sebab benda boleh pakai lama kan. Lagi satu benda yang aku suka Samsung buat adalah diorang bagi 5G variant untuk tablet ni. Dan aku punya ni adalah 5G variant sebab ada SIM slot kat sini, SIM tray. Kau nampak ni? Nampak dia tak fokus, tak apa. Aku tunjuk kat biru je. So, it's a good thing lah dia ada variant. Sebab kita tahu macam Honor dengan Xiaomi tak ada 5G variant. Tambah lagi untuk diorang punya flagship punya tablet macam Honor Magic Pad 2 dan juga Xiaomi Pad 7 Pro tu, mana ada 5G variant. Memang Wi-Fi only sahaja. So, untuk Samsung, you are getting a 5G version kat sini. So, untuk harga, Wi-Fi version harga dia starting dengan RM2,790. Tapi sekarang tengah promo, korang akan dapat keyboard ni percuma walaupun trackpad dia agak sakit sikit. Lepas tu korang akan dapat lagi 200 voucher dan rebate trade-in RM200. Memang banyak gila korang dapat kat sini. So masa promo ni tablet ni memang balut. Tapi bila dah habis promo, harga dan sama macam tablet lain dah. Honestly, Xiaomi atau Honor offer lebih value lagi dari segi display, chipset dan aksesori tu. So sebagai kesimpulan dekat sini, Galaxy Tab S10 FE ni sesuai untuk korang yang nak tablet besar. Ada S Pen, ada 5G dan suka One UI tu. Tapi korang jenis pentingkan display 144Hz, chipset power dan trackpad yang tak menyakitkan hati ni, Xiaomi Pad 7 Pro ataupun Honor Magic Pad 2 ni lagi berbaloi sebenarnya kat sini. So apa pandangan korang tentang tablet pada Samsung ni? Deal or no deal? Cuba tulis kat comment section tu.